Assalamualaikum, bersama aku lagi Zam dalam YouTube channel Zam 90 YTC. Aku baru naik motor daripada Ampang ke Mantin saja nak cuba tengok penat dia macam mana kan. Sebab nanti tak lama lagi aku akan pindah dekat Mantin. So kali ni aku nak buat review pasal motor aku lah, Honda Vario 160 skuter ni. So korang stay tune dulu, tapi jangan lupa subscribe. Misi mengejar 10k. Ok geng, ni motor skuter aku. Selama ni aku pakai motor kapcai je. Motor LC, motor Waisuku, motor Legenda, macam-macam motor lah aku pakai kan. Tapi lepas beberapa tahun tu, fenomena untuk motor skuter ni menjadi-jadi kat Malaysia ni. Dan aku pun belilah skuter Honda Vario 160 ni. Kalau ikutkan 2 tahun dah aku beli ni, tapi aku tak pernah buat konten untuk motor ni. Sebab masa aku ambil motor ni dia hujan lebat tau. So aku tak sempat nak buat konten. So aku hari ni baru ingat. So kita tengok dulu motor skuter aku yang standard gaban ni, yang tak ada apa pun, memang standard gaban. CC 160. Depan dia agak besar nampak, tapi dia pun mantap. Aku cuma pakai helmet MS88 je, sebab aku memang minat dengan helmet ni. Malas nak beli helmet yang mahal, yang lain-lain kan. So belakang dia pun nampak cantik. Motor ni nampak solid lah orang cakap kan. Ni geng. Kalau korang nampak stiker ni, subscribe, like, share. So motor ni penat geng, aku duduk jap. So aku beli motor ni tanpa sengaja. Sebab aku jual Y15 aku, dan aku ingat malas nak pakai motor dah. Tapi fikir-fikir KL kan jam kan. Mengah. So aku belilah motor skuter ni untuk buat daily. Tapi bagi aku kan, motor ni memang sedap kan. Tak payah buat apa-apa pun dah sedap. Pick up pun mantap, top pun okey. Tayar besar depan belakang. Aku buat konten duduk je geng sebab penat. Daripada Ampang ke Mantin aku agak penat je. Sebab dah lama tak keluar time panas-panas kan. Korang tengok ni, kenapa sekarang ni ramai orang cakap apa, dekat Malaysia ni minat pakai motor skuter. Kalau dulu orang cakap motor skuter ni untuk perempuan je geng. Sekarang ni semua nak pakai motor skuter. Dan motor skuter kat Malaysia ni makin banyak, makin berleluasa dekat Malaysia ni. Dah macam-macam model lah masuk. Dah bukan Honda dengan Yamaha je, dah macam-macam dah ada dah. SYM lah, Aveta lah, Moda lah, macam-macam lah geng. So, apa kelebihan korang pakai motor skuter? Tak kira lah lelaki ke perempuan ke kan. Mesti korang beli motor skuter ni ada sebab. Tak kisahlah motor apa kan, janji skuter. Aku beli motor ni sebabnya dah malas nak main gear, dah malas nak main clutch. So pakai motor skuter lebih baik. Orang cakap apa, lebih senang, lebih mudah untuk kau bawa pergi kerja atau pergi mana-mana sajalah. Dan lagi satu, sebab kenapa motor skuter ni makin banyak dekat Malaysia? Sebab design-design dia makin cantik geng. Dan design-design dia orang cakap macam berkualiti lah. Memang mantap gila lagi. Kau tengok je motor Honda aku ni, skuter Honda ni 160. Banyak orang cakap tak boleh jalan jauh. Aku pun tak tahu kenapa. Tapi setelah aku pergi Teluk Intan, Ipoh, lepas tu pergi Mantin, Negeri Sembilan, Podison, alhamdulillah tak ada apa-apa masalah lagi geng. Cuma kalau korang dah pakai motor skuter ni, maintenance dia memang tinggi lah. Sebab dia macam-macam ada kan. Minyak gear ada, minyak hitam ada, lepas tu belting ada, coolant ada, macam-macam lagi geng. Tapi memang mantap geng. Motor skuter aku ni aku bawa daily. Pick up sedap, top pun sedap.
Okay geng, so aku rasa sampai sini je aku bebel. Tapi kalau korang ada benda yang korang nak komen tu, untuk bagi kongsi atau pendapat untuk aku buat idea tentang motor atau kereta aku, korang boleh share dekat komen geng. Nanti aku akan share satu link. Aku pakai action cam daripada Insta360. Memang terbaik geng. Aku akan sertakan sekali footage dia. Kalau sempat aku edit, aku akan masuk dalam video ni geng. Oi, tak apa, kita pusing dulu. Tengok lagi sekali. Memang mantap geng, memang mantap. So, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk aku kejar 10k subscriber. Enjoy!